Tarikh tutup dua bantuan ini adalah pada bulan ini, bulan Jun 2026. Jadi admin suka cerita nak mengingatkan sekali lagi kepada anda berkaitan dengan dua bantuan ini supaya anda boleh ambil maklum sebelum tarikh tutupnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi ada dua bantuan yang mana tarikh tutupnya adalah pada bulan ini dan anda harus ambil maklum supaya anda tak terlepas pandang, supaya anda bakal dipertimbangkan untuk mendapat bantuan-bantuan ini. Okay, ada dua bantuan seperti dinyatakan sebentar tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan STR 2026 untuk fasa ketiga, yang mana dah acap kali admin ingatkan kepada anda di luar sana, tarikh tutup untuk pembayaran fasa ketiga adalah pertengahan bulan ini, 15 hari bulan Jun 2026. Jangan keliru, tarikh tutup ini bukanlah tarikh bayaran. Tarikh tutup adalah tarikh yang mana selepas tarikh itu, semakan bakal dilakukan untuk menentukan siapa yang layak untuk terima fasa ketiga STR 2026. Jadi apa yang perlu anda lakukan kepada anda yang berstatus lulus, seperti yang dah banyak kali juga admin beritahu, tak perlu lakukan apa-apa, tunggu saja sehingga bayaran dilakukan. Kalau ada kemaskinan yang hendak dilakukan sebagai contoh, penambahan anak, pengurangan pendapatan, perubahan status daripada bujang ke berkahwin, berkahwin ke bujang, kalau anda nak melakukan kemaskinan, lakukan kemaskinan sebelum berakhirnya 15 Jun bagi membolehkan kemaskinan tersebut dilihat, disemak sewaktu pembayaran fasa ketiga STR 2026. Kalau tak nak lakukan kemaskinan, kalau dah berstatus lulus, tunggu saja sehingga pembayaran dilakukan. Tapi bagi mereka yang berstatus tidak lulus dan juga permohonan baharu, mereka ini harus menghantar sebelum berakhirnya 15 Jun bagi membolehkan rayuan dan permohonan baharu tersebut disemak untuk pembayaran fasa ketiga. Kalau anda gagal untuk menghantar sebelum berakhirnya 15 Jun, hanya hantar selepas 15 hari bulan Jun, bermakna anda tidak akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa ketiga, hanya akan dipertimbangkan nanti untuk bayaran fasa keempat STR 2026. Sebagai rujukan, untuk pembayaran bagi fasa ketiga dijadualkan pada bulan Ogos. Kalau ada bayaran awal sekalipun, hanya akan berlaku pada bulan Julai 2026. Jadi itu adalah yang pertama, iaitu berkaitan dengan fasa ketiga STR 2026, yang mana tarikh tutupnya adalah pada pertengahan bulan ini, 15 hari bulan Jun, berbaki beberapa hari saja lagi. Okay, yang seterusnya terkait dengan MySalam untuk tuntutan penyakit kritikal dan juga untuk tuntutan hospitalisasi, yang mana untuk kes-kes tahun 2025. Ingat tu, kes-kes tahun 2025 tahun lepas, permohonan ataupun tuntutan harus dihantar sebelum berakhirnya 30 hari bulan Jun 2026 ini. Kalau anda gagal untuk menghantar tuntutan sebelum berakhirnya tarikh tersebut, kes-kes untuk kes tahun 2025 ini tidak boleh lagi ditebus di bawah MySalam. Dan untuk rujukan seperti dinyatakan sebentar tadi, ada dua manfaat di bawah MySalam, iaitu yang pertama adalah manfaat hospitalisasi, yang mana kalau anda tinggal di ward, masuk di ward sekurang-kurangnya 1 hari, anda layak untuk menebus RM50 dengan jumlah maksimum 14 hari setahun, jumlah keseluruhan RM700. Jadi kalau katakanlah tahun lepas, tahun 2025, anda terkena apa-apa penyakit, dimasukkan ke ward, tinggal di ward, kalau katakanlah 14 hari jumlah yang maksimum, bermakna anda layak untuk menuntut RM50 darab dengan 14 hari, RM700. Jadi diingatkan sekali lagi, untuk tahun 2025, tuntutan perlu dihantar sebelum berakhirnya 30 hari bulan Jun 2026 ini. Untuk kes-kes tahun 2026 masih lagi boleh dihantar sepanjang tahun. Dan selain daripada manfaat hospitalisasi tadi, ada juga manfaat penyakit kritikal. Anda layak untuk menuntut RM8,000 sekali seumur hidup kalau anda terkena mana-mana daripada senarai penyakit kritikal yang diletakkan di mysalam.com.my. Jadi untuk tuntutan bagi MySalam ini boleh dihantar menerusi sekali lagi platformnya, mysalam.com.my. Dan secara asasnya mereka yang layak adalah mereka yang lulus STR 2026 dengan had maksimum umur adalah 65 tahun. Di atas 65 tahun tidak lagi layak untuk menuntut di bawah MySalam ini. Jadi itu adalah dua bantuan yang perlu anda ambil maklum yang bakal ditutup pada bulan ini, bulan Jun 2026. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka
yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.